Fiz, ada tak rumah belah corner dah full renovation dekat area Kulai? Kebetulan, ni aku review rumah taman cantik dekat area Kulai. Jom kita review. Macam biasa guys, kita start dengan bahagian car porch dia. Kalau korang tengok bahagian car porch dia, nampak agak luas. Nak pakai kereta boleh, nak pakai motor pun tak ada masalah. Ini adalah keluasan bahagian car porch dia. Okey, dah settle bahagian car porch, kita pergi dekat halaman sebelah dia. Kalau dah beli rumah corner, tak dapat halaman macam gini, memang tak ngam tu. Kalau kau tengok halaman macam gini kan, dia punya dari depan sampai ke belakang betul-betul nampak agak luas. Kalau korang nak ajak family ke, kawan-kawan ke untuk buat BBQ dekat sini, halaman ni tak ada masalah sebab memang agak luas dia punya halaman ni. Ini adalah keluasan halaman dia. Okey, settle bahagian luar, jom kita masuk dalam. Lupa pula nak beritahu, rumah ni 3 bilik, 2 bilik air. Macam biasa, kita start dengan bahagian ruang tamu dia. Kalau kau tengok ruang tamu dia, kiri kanan, depan belakang memang agak luas. Okey, rumah ni dah full reno. Korang just letak set sofa dekat sini dan set TV dekat sini, dah settle ruang tamu korang. Settle bahagian ruang tamu, jom kita review bilik. Okey, ini adalah master bedroom dia. Apa yang best dengan master bedroom ni? Dia ada 2 tingkap. So, punya lighting agak on point. Macam biasa kita ada toilet yang tidak berkongsi dengan orang luar. Okey, ini adalah keluasan master bedroom dia. Okey, ini adalah bilik kedua dia. Kalau kau tengok saiz dia, tak besar sangat, tak kecil sangat. Tapi kalau pasang aircon memang agak cepat sejuk sebab ruang dia tak terlalu besar sangat. Okey, ini adalah keluasan bilik kedua dia. Okey, ini adalah bilik ketiga dia. Selalu aku review rumah lain kan, bilik ketiga dia agak sempit. Tapi aku review rumah ni, bilik ketiga dia, saiz dia agak still okey lah. Okey, ini adalah keluasan bilik ketiga dia. Okey, dah settle bilik ketiga. Okey, sebelah bilik ketiga dia ada toilet. Jangan risau, toilet ni pun sama dah siap full reno. Okey, depan bahagian toilet ni, ini adalah bahagian kitchen dia. Bahagian kitchen dia macam biasa guys, dah siap dengan table top. Okey, ini adalah keluasan bahagian kitchen dia. Okey, sebelah bahagian kitchen dia ada tempat laundry area untuk korang basuh baju. Okey guys, macam biasa kalau kau berminat dengan rumah taman cantik Kulai ni, boleh tekan link dekat bio. Apa? Ciao.